Selamat datang ke podcast Borak PPPM. Bersiaran kita kali ini di Akademi Sains Pendang, di mana kita ada trio pengetua, cikgu dan murid. Dan kalau sebelum ini episod pertama kita membincangkan tentang apa itu pintar cerdas, ciri-ciri bersama dengan pakar. Kali ini kita berada di lapangan dan kita nak kenal sendiri apa itu realiti di sebalik murid pintar cerdas ini. So kita perkenalkan dulu panel-panel kita. Kita mulakan dengan pengetua atau lebih dikenali dengan Umi di Akademi Sains Pendang ni. So Umi cerita sedikit tentang Umi ni. Okey. Nama penuh Nur Suryati binti Ishak. Dan saya pengetua Akademi Sains Pendang dan di sini saya lebih dikenali sebagai Umi lah, emak kepada anak-anak. 320 anak di sini. Anak-anak bijak Cokadik kata orang Kedah. Cokadik. Dan saya ditempatkan di ASP pada 8 Januari 2025. So maksudnya telah setahun lah di sini. Pengalaman mengajar dah lama kan? Tahun ke-26. Oh wow, lama tu. Tahun ke-26 insya-Allah. Okey. Okey, Cikgu Fifi. Okey. Bismillah, nama saya Syafiqah Arifah binti Adnan. Tapi di sini dikenali dengan panggilan Teacher Fifi. Teacher Fifi. Okay, so saya mengajar Physics dan juga Maths. Teacher Fifi bukan ajar BI lah, tapi memang dia macam term sebab nama panjang, so kita pendekkan. Okay, lepas tu option saya Physics dan saya dah di sini selama 5 tahun lah. 5 tahun dah. Dari awal pembukaan. Ya, saya daripada 1 April 2021. Di mana dalam a few days after 15 Mac dia buka. Ini antara guru peneroka Akademi Sains Pendang. Okey, seterusnya kita juga ada murid iaitu ketua murid di Akademi Sains Pendang. Okey, ceritakan sedikit. Bismillah, nama saya Muhammad Daniel Shima Muhammad Rodi. Sekarang memangku jawatan Presiden Majlis Pemimpin Murid bagi sesi 2025 dan 2026. Dan saya dekat sini dah 5 tahun dan ini tahun terakhir saya. Dan saya asal daripada Sungai Petani, Kedah. Ori 02. Memang orang Kedah lah ni. Memang orang Kedah. Memang orang Cokadik Kedah. Cokadik. Ada apa-apa lagi nak cerita tentang Dan? Daniel, dia panggil Dan lah. Ya. Okay. Saya dekat sini lebih digemar dipanggil Dan lah sebab kawan-kawan, cikgu pun panggil Dan dekat sini. Nama glamour lah orang kata. Nama glamour. Ramai Daniel. Nama dia. Ramai Daniel. Ya, betul. Ramai Daniel kita kena spesifikkan. Kita kena ada macam ada yang lain? Ada yang lain. Panggil apa? Tak panggil Dan? Panggil contoh macam kalau ada kawan saya nama dia Ahmad Dani Iman, kita panggil dia Daman. Macam kalau saya Dan. Macam kalau ada seorang lagi dia Wishi. Dia nama yang username gabung-gabung. Dan ada juga yang nama-nama yang bukan daripada nama sebenar. Tiba-tiba jadi nama orang lain. Ya betul, ada juga. Okey. Alright. Kalau dulu masa episod pertama kita ada bercerita dengan pakar Prof Noria, dia ada sebut tentang murid pintar cerdas ni dia kadang-kadang cepat bosan atau dia rasa macam terasing dalam di sekolah harian biasa. So saya nak tanya Dan lah, adakah bila berada di Akademi Sains Pendang ni Dan akan rasa macam finally I feel like I belong here kan? Ada rasa kekitaan tu di sini. Boleh cerita sedikit tak? Macam kalau dekat sekolah rendah dulu, mungkin dari segi terasing tu tak ada sangat sebab kalau kita nak cakap in term of pandai, ada juga kawan-kawan saya yang pandai dan tak terasa terasing sangat pun. Tapi kalau dari segi percakapan, perbualan, mungkin saya ada rasa sedikit kekok sebab saya ni dulu waktu sekolah rendah, kawan-kawan saya memang lagi tua daripada saya. Contohnya saya darjah 1, kawan-kawan saya darjah 5, darjah 6. Memang sebab saya memang habit cari kawan ni memang macam tu. Untuk kenapa ya? Kenapa? Bagi saya sebab pengalaman. Bagi untuk orang yang lagi berusia, diorang lagi banyak pengalaman. Jadi saya nak pengalaman tu, saya nak dengar. Belajar dari pengalaman orang yang lebih tua. Jadi bila saya dekat sekolah rendah, jadi saya tak ada sangat topik perbualan yang macam minat dengan saya, macam selari dengan saya. Sebagai contoh boleh cerita? Sebagai contoh macam waktu saya darjah 4, darjah 5 tu, saya suka tentang terwakili tentang isu-isu global. Macam contohnya macam Gaza dan sebagainya. Tapi waktu dekat sekolah rendah,
mungkin tak ramai yang boleh sembang tentang topik tersebut. Mungkin sembang apa? Sembang artis kot. Mungkin semua artis pasal game, hobi tak sama. Jadi saya nak cari kawan untuk topik perbualan tu agak terhad. Saya ada cuma terhad. Jadi bila saya masuk ke ASP, saya masuk ke Akademi Sains Pendang, alhamdulillah senior dan juga bestmate saya sekufu, kita boleh katakan. Kita kata sekepala tu kan. Ya, betul, sekepala sebab dan senior dia masa tu form 2. ya betul. Senior Asas dua. banyak. Dia second batch. Second batch asas pertama. Saya second batch dan sini waktu tu asas 2 dan ataupun tingkatan 2 lah kita boleh ni. Dan dorang punya kematangan, pemikiran dorang macam tingkatan 4. Sama. Sebab sebelum ni saya pernah sempat masuk ke sekolah menengah harian selama 1 bulan dan waktu orientasi pun saya lagi ramai kawan form 4. Sebab macam saya kata tadi, habit saya memang macam tu. Dan bila saya masuk ke sekolah ni, yang paling tu form 2. Jadi saya ingat macam mungkin dorang sama je dia punya topik. Tapi saya sedar macam dorang pun sembang topik-topik global. Jadi so finally rasa macam dah jumpa sekufu lah kan. So sebagai cikgu memang perasan tak perkara-perkara ni, sebab selalu nyatakan murid bintang ni dia mental age dia jauh ke depan. Adakah sebab itu? So kalau yang pengalaman lah, kita tengok perbezaan kan. Sebelum ni saya pun mengajar di sekolah harian. So bila kita tengok cara dia datang tu macam anak ni kita tahu masuk 12 tahun, 13 tahun dah masuk kan. Ya, lepas tu dan kita anggap macam kanak-kanak lah kan. Kita pun layan macam kanak-kanak dan semua. Tapi bila kita tanya dia, macam respon dia tu matang. Level bercakap, bahasa dan juga orang kata macam macam mana dia boleh berfikir sampai macam tu. Dan topik kadang-kadang macam Dan cerita lah, global pun topik dia dah boleh bincang. Dia sembang macam santai je pasal global issue. Sebab kita macam dah set. Kalau ni sekolah rendah, level dia mungkin cerita pasal game, cerita pasal main bola lah, apalah kan. Tapi tak. Dan bila kita datang macam contoh hari pendaftaran, so macam masa tu lah nak tengok, nak nangis ke apa. Tapi masa tu tengok dia kawal emosi dia. Ada composure. Dia macam kompos sangat. Dia macam kalau kita macam mak akan macam bagi apa nasihat dan ni kan. Dia pun angguk. Ya. Tak adalah nak nangis yang macam beria. So nampak so dari segi emosi pun matang juga kan. Mental age is one thing, tapi emosi pun matang juga. Dari macam mana pemerhatian puan, sebab dah 2 years kat sini kan. Dia masa sebelum saya masuk ke sini memang ada tanggapan lah yang saya dengar daripada masyarakat. Sekolah ni unik, sekolah ni berbeza. Tapi beza macam mana kita tak tahu. Okey. Tapi bila masuk baru saya nampak. Satu term yang saya rasa saya suka sangat guna, potensi. So keunikan anak-anak di sini tu, saya anggap itu adalah potensi yang dia untuk berbeza daripada kanak-kanak lain, tapi memang sangat mengujakan. Seronok lah kiranya discover benda baru. Macam Cikgu Fifi sebut tadi. Kita anggap dia orang budak yang sembangnya adalah sembang budak. Tapi tak. Dia orang sembang filosofi. Wow. Dia orang tanya pendapat. Memang deep lah. Sangat deep. Okey, dan contoh-contohnya boleh tak ceritakan juga? Nak juga orang lain tahu kan? Contoh kalau filosofi tu saya tak ingat sebab saya memang tak ada background untuk filosofi tu. Tapi satu cerita yang saya boleh ingat, di surau ada pelajar perempuan yang tanya, Umi boleh share tak kenapa orang panggil Umi Yang Mulia? Sebab gelaran. Biasa orang tak pernah tanya. Orang tak pernah tanya dan orang tak pernah panggil pun sebelum ni. Okey, tapi di sini address saya ialah Yang Mulia. So I need to know kenapa orang panggil saya Yang Mulia. Itu adalah dan saya explain lah, itu gelaran yang memang dispesifikkan kepada orang yang ada gelaran tengku, engku. Okey, kenapa? Dan bila dia bertanya kenapa tu, kita pun macam alamak, kita tak ready. Lebih panjang. Kita tak ready. Kita pun tak pernah ambil tahu kan. Takut pandai-pandai bagi jawapan. Takut jawapan tu takut jawapan tu silap. Silap kan. Dia nampak pandai-pandai pula. Dan so far saya nampak cikgu-cikgu dekat sini sangat meraihkan keunikan dan potensi tu. Cikgu-cikgu sangat sabar, melayan soalan,
dan memang itu adalah ciri yang sangat obvious di Akademi Sains Pendang. Sangat Ya. berbeza lah. Berbeza. Sangat. Menurut Cikgu Fifi pun sama juga yang berbeza daripada pengalaman mengajar dahulu dengan sekarang di sini. So kalau yang obvious sangat yang saya rasa pattern yang saya nampak daripada tahun pertama mereka sehingga tahun yang terkini macam Dan pun tahun keempat kat sini kan, tahun kelima sorry. Dan nampak macam dia orang ni macam jujur. Jujur straightforward je cakap. Very transparent. Very transparent. Dan jangan kita macam sekali kita nak pusing-pusing cerita dia pun macam teacher, kami tak sukalah macam ni. Oh, dia terus cakap. Kita terus cakap. Contoh kita nak buat kelas tambahan. Tapi sebenarnya teacher dia cakap dengan baik lah, dengan adab yang baik. Teacher, tapi sebenarnya kami ada cadangan yang lain. Boleh tak kami nak self study? Tak payah kelas tambahan malam ni. Betul. So macam kita pun macam okey lah. Pernah tak cikgu rasa tercabar? Budak ni pandai-pandai pula Okay, first year dia macam macam nak takut adjust lah kan. dia ada expectation. Okay, cikgu tu tak pandai sebenarnya macam tu. Tapi so you feel that you are being judged, macam diperhatikan, macam nak kena lepas tu macam budak ni, layak ke mengajar kat sini betul ke, layak ke kami macam tu kan. So masa tu saya macam kita nak buat macam mana apa yang kita dah saya tahu perlu, ini batch yang kita ada, tapi macam mana cara so apa cikgu, perlu saya nak share dengan dia orang yang macam okay, we kena faham each other, kita ada limitation. So kalau macam dalam kelas cikgu tu boleh ke kan, macam dance ni kalau dalam kelas dia tanya soalan, you rasa macam tu, tapi adakah murid cakap macam tu? Ada tak? Saya rasa tak ada pun sebenarnya. Tak ada, maksudnya macam tapi bila kalau kata macam kita melontarkan pendapat, contoh macam kelas tadi kan, mungkin sebab bagi perspektif murid sendiri, diorang rasa waktu ni waktu free, jadi dia nak independent study, tak sesuai untuk kalau kita nak buat kelas tambahan. Mungkin sebab ada aktiviti selepas itu dan sebagainya. Jadi dekat sini apa yang saya nampak, murid tu dia menyatakan pendapat. Maksudnya macam kalau ada kelas tu macam teacher Fifi kata, kalau nak buat hari kelas hari Selasa malam, tapi Selasa malam tu murid mungkin dah ada plan, jadi mungkin murid tu akan beritahu, teacher saya rasa hari Selasa tak boleh sebab ada kekangan. Jadi apa kata kita buat hari Khamis sebab hari Khamis free. Sebab so dia negotiation kan, dia macam kalau kita dulu di sekolah cikgu cakap pukul hari Selasa Selasa lah, walaupun ada kerja banyak dan cikgu semua pun kan, tak biasa juga ditentang kan, macam macam this is my order, you have to follow, betul tak? So ini adalah satu benda yang berbeza yang dan saya boleh tambah satu lagi. boleh. Saya nampak di sini cikgu-cikgu dia bagi ruang. Dia bagi ruang untuk murid be yourself. Tapi there are certain limits yang you kena jaga, boundaries yang you kena jaga, ataupun rules yang you kena follow. So walaupun diorang ni macam okay, I am being myself, boleh bagi pendapat, boleh share ideas and all, tapi boundary, rasa hormat, adab, yang tu memang kita orang jaga di sini. Adab tu memang jaga. Memang sangat menjaga. Kita amalkan satu prinsip, adab dulu baru ilmu. betul. Okey, so memang itu diterapkan Itu di diserap. adab dahulu baru ilmu. Sebab kalau kita lihat ke negara Jepun, orang memang belajar adab dulu selama beberapa tahun, lepas tu barulah apa ke pelajaran. Sebab adab itu, kalau kita dah ada adab, barulah kita dapat ilmu tu berkat. Kalau kita belajar saja tapi tak ada adab, ilmu tu tak ke mana. Terus rasa sebab sebagai umi kan, alhamdulillah bila anak-anak boleh sebut benda-benda macam tu, dia terus rasa macam alhamdulillah. Itu yang saya sebut, saya terima ASP pada tahun 2025 dalam keadaan ASP dah sangat stabil, dah mula ada budaya sendiri. Dah ada budaya yang kan, yang cakap hebat. tentang budaya, betul. Budaya yang hebat. Budaya sendiri after 5 years Ya, 5 tahun dah kan. 5 tahun. Ada budaya, dah ada juga kohort pertama yang betul-betul excellent. Apa GP berapa? GP 0.31. Siapa dapat cabar tu? 0.31. Okey, bercakap tentang GP ni kita masuk pula topik akademik lah. Sebab murid pintar cerdas ni, nama pun pintar cerdas kan. So dia macam enjin turbo. So yang jauh ke hadapan kan. So sebagai tanya balik cikgu lah, macam mana cabaran juga bila rasa-rasanya murid ni dah tahu everything, dah tahu semuanya. Macam mana cikgu mengajar? Okay, back to the basic, sebenarnya murid yang masuk tu kadang-kadang tak semualah yang tahu semua benda. Okay. A few tu memang kita exceptional, macam Exceptional.
memang hebat lah. Kita pun memang alamak macam mana nak masuk mengaji. Memang itu the first impression masuk, ya Allah macam mana ni. Kalau dia tanya soalan, ada komentar tak? Ya memang. Masa saya rasa macam pegang buku betul lah apa benda semua kan. Tapi macam bila lama-lama kita nak kena letak set satu limitation yang kata okey, kita manusia, cikgu pun manusia, dan cikgu pun ada benda yang cikgu mungkin tak tahu lagi dan mungkin cikgu boleh belajar. So saya ayat yang pertama saya kata okey, kita belajar benda ni sama-sama. Kalau saya tak tahu, awak share dengan saya, share dengan kawan-kawan. Yang mana yang tahu, macam contoh Dan, dia hebat sejarah, so you share lah dengan saya apa benda yang awak tahu dengan sejarah. Menggunakan perkongsian bersama. Okay. Dan kalau yang saya ingat, saya ada satu ketika ni ada seorang student, dia macam tanya soalan, cikgu boleh tak kereta buat guna nuklear, tak nak guna petroleum, tak nak guna elektrik. Saya masa tu nak jawab macam takut salah kan. Nuklear ni boleh je kita nak guna, cuma limitation dia kan. Takut kita pandai-pandai. Betul. So bila nak bagi tahu kata kita ni pandai-pandai, jadi macam nanti dia ada satu perception yang macam cikgu ni Mereka pandai-pandai je. Mereka-reka dan kan? macam poyo-poyo je, goreng je, suka hati dia je. So why not kata jujur, okey saya tak tahu, ataupun saya belum sampai pembacaan saya kat situ, cikgu mengaku lah. apa kata kita share sama-sama. Kalau kita boleh Google sama-sama, kita cari sama-sama. Dan kadang-kadang saya cabar, okey why not awak yang fikir, awak mana saya doa awak present dan awak yang mencipta. Betul-betul. So Menarik macam tu. why not kan? So banyak lagi kita akan kupas dalam isu akademik ni, tapi kita berhenti sekejap, kita akan sambung sekejap lagi. Kembali semula kita ke podcast Borak PPPM. Kalau tadi kita bercerita tentang akademik, kita masih lagi bercerita tentang akademik, mencabar minda yang laju ni. Tadi cikgu ceritakan tentang cabaran dia bila murid lebih tahu dan bertanya soalan yang menduga lah tapi cikgu pun dah ada disclaimer. Antara disclaimer lain yang cikgu disclaimer lain antara ayat yang memang saya disclaimer awal-awal sebelum memang the first class kita akan beritahu kalau saya salah kita belajar sama-sama. Kalau saya salah boleh betulkan. Awak salah saya betulkan. Kita sama-samalah give and take. Dan kena ada adab dan nilai dia lah. Memang tekankan adab dan nilai. Ada cara dia. Adakah disclaimer ni dikongsi oleh semua guru, ataupun mungkin ini idea cikgu, atau cikgu lain mungkin ada cara yang berbeza? Saya rasa cikgu lain cara dia berbeza. Tapi kalau kita tengok memang benda yang sama lah. Benda yang sama dia dapat. Maksudnya. Tapi kalau dia dah boleh membudayakan adab tu easier lah kan. Dan nak ceritakan tak tentang kalau tentang pengalaman dengan guru dalam kelas? Sebab saya rasa mungkin cikgu sebagai seorang pendidik, dia punya ilmu yang dia ajar, yang dia patut ajar sampai takat tu. Tapi murid ni mungkin dia tahu yang beyond that. Dia macam tahu lebih daripada tu. Mungkin topik yang sama. Jadi dia suka explore kan. Dia baca tu kadang-kadang tak tahulah dia korek dia okey. So dari situ dia generate idea macam apa, dia mula timbul pelbagai persoalan. Jadi dia tanya kepada cikgu, dan kalau cikgu tu tahu dia akan jawab lah. Tapi anda kata kalau tak tahu, jadi akan ada berlaku two-way punya communication. Maksudnya duduk akan bincangkan pasal benda tu untuk kita belajar sama-sama. Sebab kalau apa yang cikgu kata tadi betul lah. Maksudnya kalau cikgu tu buat salah, murid akan tegur. Tapi kalau murid tu buat salah, cikgu akan tegur. Kita saling menegur. Dia macam bila kita dekat situ, bila kita dekat sini dengan macam bila murid tegur, dia macam ego kita sebagai guru yang semua betul tu dah tak ada. Memang tak dia boleh kena berlapang dada. Ego dah tak ada ego yang macam aku cikgu, semua murid kena ikut. So masa tu kita berlapang dada macam Tuhan bagi kat dia orang lebih, anak-anak ni lebih, anak pintar cerdas saya pun belajar daripada saya belajar dengan dia orang. Kita kongsi sama-sama, dan masa tu kita rasa macam tak boleh rasalah hebat. Bukanlah kita bukan hebat mana pun kan, sebenarnya Tuhan bagi. Murid ada rasa hebat tak? Tak, sebab kita sebagai seorang murid hormat kita kepada guru tetap nombor satu. Dengan orang yang kita menimba ilmu. Ya betul, sebab kita ada adab dengan guru, dengan pendidik. Kalau kita nak tegur, ada cara-caranya yang kita perlu ni. Tegur slow-slow ataupun tegur secara adab, angkat tangan, tegur secara personal. Janganlah tiba-tiba terus cikgu salah ni salah. Betul. Tak elok cara begitu. Dia tanya tu, kadang-kadang dia tanya soalan balik.
Dan kita pun macam betul lah, salah. Contoh salah kira kan. Betul salah. Cikgu, teacher, yang depan tu nombor dia yang mana satu dia kata macam tu. Saya kata kenapa yang mana satu? Alisha tekan kalkulator dapat yang nombor 5. Saya tekan kalkulator nombor 3. Dia tanya, dia macam reveal apa yang dia dapat. Dan kita pun masa tu alamak. Okey, dan kena disclaimer macam okey, kita terus minta maaf, teacher salah. Memang akan Terus cakap saya jujur. Saya macam kita jujur je. Saya salah, tersilap tekan kalkulator ke, tersilap formula ke dan sebagainya. Yang anak murid-murid di sini nak ambil kejujuran daripada guru, transparency, mengakulah kan kalau tak tahu. Okey, nak tanya juga mengatua lah kan. Okey, sebab di sini kurikulum dia STEM, lebih berat kepada STEM, and then dia dimampatkan dan di-accelerate, dipecutkan kan. So macam mana murid ni okey. Mungkin sebelum saya pergi ke situ, boleh share sikit sebenarnya apa yang student ASP belajar kat sini. So dia masuk seawal umur 11 12 tahun. Okey. Dan semasa dia orang berada di asas 1. Asas 1 tu equals to form 1 lah kan. Okey. Subjek-subjek dia orang dah berbeza dengan arus perdana. At the age of 12 tahun dah masuk kira sekolah menengah lah kan. Ya, dia orang dah belajar subjek STEM yang penuh. Fizik, kimia, bio, maths tu. Okey. Jadi di situ pun dah nampak cabaran yang dia orang hadapi untuk menguasai kurikulum tu dah sangat tinggi. Dah mencabar. Tapi dalam pada tu juga dia ada juga subjek-subjek seperti filosofi. Kita ada filosofi, research methods, kita ada psikologi, kita ada jati diri. Ada jati diri. Okey. Dan subjek-subjek itu memang komplement kepada pembelajaran formal dia orang yang lain tu. Okey. Jadi dekat sini apa yang berbeza tu adalah sesuai, sepadan dengan tahap kognitif mereka. Betul. Okey. Jadi dia orang walaupun level dia walaupun sebagai cikgu macam saya daripada sekolah harian pun saya ingat boleh ke form 1 macam mana you all belajar fizik, kimia, bio, maths kan. Banyak tapi tu kan sebenarnya boleh. Dan kita ada komponen mampatan, pecutan dan cikgu-cikgu di sini dia guna kaedah apa nama modular non-linear untuk macam mana tu? Okey, subjek-subjek diorang tu disusun, topik-topik dalam subjek tu disusun ikut kesesuaian murid tu tema. Lepas tu dia cross tahun. Cross tahun dan cross topik pun. Boleh jadi digabungkan dua chapter terus maksudnya macam form 2 form 2 form 4 autonomi untuk susun itu. Kalau kata biasanya kita selalu ingat kena ikut silibus. Tak ikut. Silibus tu habis tapi cikgu tapi kaedahnya dia susunannya pun berbeza. Adakah dia personalize juga kepada murid? Ataupun dia kalau kita tengok memang kita nak tengok, kita nak susun tu by tema supaya dia dapat. Kalau dia macam berbeza tema tu, jadi dia macam lompat-lompat, dia tak deep. Dia akan go dia akan deeper bila kita satu tema tu dia deeper dan kita boleh bincang beyond. Itu yang nampak yang berbeza sikit. Sebab bila berbincang beyond tu itu yang mencabar dia orang punya pemikiran. Yang sebenarnya best lah. Ya betul. Itu yang dia orang nak. Maksudnya rancak lah kelangsungan punya topik tu. Topik ni ke topik tu ke topik tu. Maksudnya dia ada, kita nampak dia punya continuous punya pattern. Dan sebab tu juga di sini kita diberi autonomi untuk memohon untuk student yang berumur 15 tahun 16 tahun ambil SPM. Okey, dia ada syarat lah, maknanya kebenaran kita mohon dengan lembaga peperiksaan. Kita ada kebenaran waris dan kita juga buat sedikit ujian yang saringan lah sama ada dia bersedia atau tidak. Okey, kembali semula kita ke podcast Borak PPPM. Kalau tadi kita bercerita tentang murid yang menduduki SPM, yang paling awal lah di sini. Sebab tahun lepas adalah batch pertama. Kalau tahun lepas 11 orang calon SPM itu adalah terdiri daripada yang berumur 15 tahun dan 16 tahun. So diorang adalah batch pertama yang mana dibenarkan dan ambil SPM awal.
awal. Okey. Dibenarkan tu ada syarat-syarat dia lah. Ada syarat dia. Syarat dia. Okey, dia mesti dapat kelulusan LP di mana kita memohonlah untuk mereka yang berumur 16 dan 15 tahun ni ambil SPM. Kemudian kebenaran waris dan juga kesediaan murid tu sendiri yang mana kita gunakan jugalah beberapa instrumen untuk membuat saringan. Okey. Nak tengok tahap kesediaan. Ada Jadi tak di mana dia rasa dia sedia tapi daripada saringan tu ada juga sebab batch dia orang asalnya 88 orang kalau tak silap, 88 orang. Okey, yang sepatutnya boleh menduduki SPM awal, dibenarkan menduduki SPM awal, tetapi yang bersedia dan mendapat konsen daripada parents adalah 11 orang tu saja daripada 88. Ya, yang lain belum bersedia. Tapi itulah yang mencetusnya fenomena apa ya? Sejarah. Okey, sejarah kepada SPM, pencapaian SPM 2024 di mana 11 calon itu dapat straight A dan GP 0.31 dalam usia muda. Dalam usia muda dapat good result pula. Adakah itu menjadi satu cabaran untuk mengekalkan mencabar untuk murid juga, mencabar untuk guru dan juga pengetua. Okey, dari sudut apa? Dari segi untuk memastikan, pertama untuk memastikan GPS tu kekal berada dalam kita punya kawalan lah. Dan juga macam untuk yang 11 orang tu mungkin pressure dia turun kepada batch-batch yang akan untuk ambil SPM sebab bila kita dah ada satu penanda aras, itulah yang akan jadi benchmark kita untuk kita set benchmark yang sangat tinggi. Jadi macam mana kita as a murid yang ambil SPM nak kekalkan benchmark tu. Tak rasa tak pressure tu? Rasa, sangat rasa. Dan akan ambil SPM tahun ni insyaAllah. Tahun ni di usia 17 tahun. 17 tahun dan memang rasalah kawan-kawan lain pun macam tu juga. Ya juga. Masih nervous lah tapi sebab SPM ni seumur hidup sekali. Jadi kita buat yang terbaik sajalah. Betul, terbaik. So macam mana cikgu menangani tekanan yang tahun cikgu sendiri pun pressure kan? Yalah, tahun pertama tu dah contoh lah macam fizik sendiri 0.00 kan dengan 11 calon A+ semua. So macam bila tahun yang kedua ni 55 orang. Ya Allah, boleh ke? Dia satu macam-macam strategi lah yang kita buat supaya strategi yang sama. Ya, strategi yang sama untuk yang kumpulan yang cemerlang. And then kita ada juga kumpulan yang lain lah kan selain daripada yang cemerlang. Dan kumpulan-kumpulan ni kita nak macam mana nak tackle, nak push, nak tackle supaya sampailah ke tahap tu. Supaya tak apalah kita tak high expectation, tapi kalau boleh, kalau ada rezeki kan goal betul. Tapi tak juga menekan, kita nak menekan tak boleh juga kan, emosi dia orang juga kan kita nak kena jaga juga kan. Okey, Dan kan dalam sudut belajar kita belajar semua, tapi ada juga pembelajaran yang berbeza. Contohnya PBL, project based learning. Memang suka tak belajar cara begitu? Kalau saya memang saya sangat suka sebab dia tentang application. Macam mana kita nak apply apa yang kita belajar ke dalam real life. Sebab saya suka kaitkan contohnya macam mana benda tu, fenomena tu boleh berlaku. Itu kalau kita belajar sekadar buku teks, kita takkan faham, kita hanya belajar kan, input. So output dia adalah melalui PBL lah. Maksudnya contohnya macam sebelum ni kita ada buat PBL bio, maksudnya showcase AR dan sebagainya. Macam mana kita nak present apa yang kita dah belajar dalam satu kaedah yang lain. Macam kalau untuk tahun sebelum ni kita bergerak ke arah digital, just kita buat AR, kita buat presentation, showcase dan sebagainya untuk kita nak keluar kan. Okey, Dan tadi kita bercerita tentang PBL kan? Betul. Okey, boleh ceritakan sedikit adakah PBL tu menyeronokkan? Bagi saya dia sangat menyeronokkan sebab dia PBL ni selalu dilakukan di luar bilik darjah. Maksudnya murid-murid tu waktu bilik darjah dia fokus pada pelajaran dia, tapi di luar tu ada PBL itu aktiviti selingan untuk kita terapkan apa yang kita belajar dalam kelas tadi dalam kehidupan kita, aplikasi real life. Contohnya problem solving tentang mungkin macam mana kita nak kira macam matematik, macam mana kita nak kira test ni dan berapa jumlah yang kita perlukan untuk nak buat satu lantai ni penuh dengan tiles. Mungkin itu PBL yang kita kena buat. Dan mungkin kita ASP bergerak ke arah
ke pendigitalan. Maksudnya kita menggunakan AI, kita menggunakan PBL tu menggunakan AI. Ya betul. Okey, gabungan Kita AI. gabungan AI. Maksudnya kita terangkan apa yang kita belajar tu ya AR. Lepas tu kita ada buat AI sekali. Maksudnya kita bukan saya mungkin muka saya macam ni tapi saya buat dalam AI. Ya AI tu yang cakap. Saya masukkan apa yang saya nak cakap. Faham. Jadi kita menggunakan teknologi yang ada untuk kita teruskanlah apa-apa penggunaan PBL ni sebenarnya. Ada pengetua nak tambah Okey, tentang kebolehan dia menyelesaikan masalah kebolehan murid-murid di sini lah. betul. Ya. Last Melalui year PBL, ya. kita ada anjurkan satu showcase lah, KMR, kemahiran melalui reka bentuk. Okey. Okey. Dalam komponen TS25 modul 8. Okey, jadi apa yang kita buat masa tu ialah bagi big idea dekat student, dan daripada big idea tu student pilih topik ataupun tajuk yang dia orang nak kaji. Dia orang nak buat projek. Big idea kita tu ialah SDG yang pasal food tu. Waste. Food waste, Food yes. waste kan? Yes, betul. Yang tu kita sebagai satu tema, and then dia orang fikir tajuk daripada tajuk. tema. Dia orang pilih tajuk. Dia pilih tajuk dan untuk cari isu create. untuk cari isu selesaikan masalah food waste ni kan. Ya. Jadi Dan pun ikut sama. masa tu tak, masa saya tu tak. Belum. dia batch PPC 1 dan 2 masa tu. 1 dan 2. Satu. Okey. Jadi apa yang berlaku bila kita bagi task dalam keadaan yang guru hanya berperanan sebagai Memantau. pembimbing, pemudah cara. Pemudah cara. Bukannya assist all the way through, tak. Bukan dia yang Kita bukan direct. mentor lah masa tu. Minggu. Masa Betul, 2 minggu. Dalam tempoh 2 minggu bila showcase tu berlaku, saya sendiri sangat terkejut. Antaranya Tengok memang saya pun idea. excited lah pasal Sabun. Sabun. Dia orang buat sabun. Oh, from the food waste. food Yeah, waste buat cari sabun. Okay. Kemudian from the food waste kita Ada ada kitchen. Oh ya, okey. Dia buat bentuk-bentuk. Dia macam orang kata apa? Dia gunakan beras. Beras, ya. Nasi yang dah yang dah leftover Oh, leftover. Nasi dia ada campuran dengan campuran, tepung, dengan apa. Dan dia buat bentuk dan colorings and all, Jadi keras, dan jadikan jadi keras. kitchen. Okey. Kenapa dia jadi Dia kitchen? macam untuk save untuk baby nak main. Ya, exactly. So dia buat macam tu macam exactly. wow. Menarik. Sangat menarik. Jadi saya nampak students creativity, keupayaan berfikir mereka tu dia dapat dicabar melalui PBL tu sendiri. So ini sebenarnya yang menarik lah Ya. kan Ya, betul. tentang pembelajaran di sini. Dan kalau ingat mungkin di sekolah dahulu, apakah yang paling bosan yang tidak mencabar minda lah? Sejujurnya saya waktu sekolah rendah saya tak berapa nak cukup pengalaman sebab saya di fasa pandemik COVID-19. Okey. Darjah 4 2019 tu hujung darjah 4 tu dah start untuk pandemik sehingga darjah 6. Jadi untuk segi pengalaman tu saya kurang sebab macam darjah 1 darjah 2 3 ni kita enjoy dulu sekolah ni. Betul lah, tak So baca sangat apa kan. form baru kita nak masuk pertandingan. Tapi bila nak masuk pertandingan COVID pula. So Sebab tu dia orang cakap digital. so tapi dia ada juga era yang tapi ada juga online macam saya tu. masuk macam tarian, saya masuk inovasi dan sebagainya, tapi terhad sebab kita masih tak cukup pada waktu tu kan baru umur muda lagi, tak cukup lagi benda ni. Dan bila saya masuk ke sekolah ni, alhamdulillah lah, saya banyak explore bakat-bakat baru saya sebab saya ni jenis orang yang suka mencabar. Saya suka benda-benda yang menarik. Contohnya saya pernah masuk robotik, inovasi, dan sekarang F1 semua dah masuk sebab bila saya masuk saya Menari pun boleh. menari pun boleh. Dia ada sisi lain. Dan yang technical, Technical. dan yang STEM, Yang dan STEM, ada juga dan sisi yang artistik, seni, yang seni yang dia kreatif. tu. Okey. Sebab bagi saya macam bila kita buat satu benda tu, saya nak buat benda lain juga. At least kita dah pernah merasa. So orang kata macam orang kata ada minda kan otak kanan Otak otak kanan, kiri, otak kiri. dua-dua excel dua-dua. Sebab saya ada turbo. prinsip dalam hidup saya, pengalaman tu lagi penting. Daripada result. Maksudnya kalau kalah tak apa, asalkan ada pengalaman. At least kita dapat Pernah belajar dari enter, pengalaman tu. dah belajar, so confident level dia kan tinggi lah. Adakah dia menggambarkan kebanyakan murid di ASP? Macam contoh saya pernah bawa mereka pergi Asian Youth Camp dekat Thailand. Kat Thailand. Salah seorangnya Dan juga. Okey. Dia macam bila kita tengok dengan peserta-peserta daripada negara lain,
nampak level tu lain lah. Nampak pemikiran tu matang. Walaupun kita tengok anak-anak ni Masa tu umur tahun lepas 16. 16. Dan kebanyakan yang pergi pun memang dah ada yang dah 19, 18 kan. So macam mampu ke dia orang ni kan nak get along dengan rakan-rakan yang lain. Kat sana umur 19 18 daripada negara ASEAN dan lain kan. Ha. So bila pergi tu memang boleh sembang dan Boleh sembang, dia boleh get along macam masa macam kepala biasa. lah macam tak juga. Kata sebenarnya itu tak jelas juga sebab kita kan lain nation, lain culture, lain tapi kita cuba untuk get along, kita cuba untuk adapt dengan tu. Dan yang paling obvious bila Dan cerita pasal sejarah Thailand kepada mentor Thailand. Yang tu memang saya kata ya betul Dan ni. Dia memang baca Sebab minta saya goreng. suka sejarah daripada masa macam sejarah Melaka, sejarah Jeddah dulu, saya suka Kiranya explore. sebelum pergi ke Thai ni memang dah baca lah. Saya dah tahulah dia punya konsep apa, macam mana Sejarah. nak pilih dia punya prime minister dan sebagainya. Jadi saya tahulah sedikit sebanyak. Macam saya kata tadi, saya suka isu-isu global. Jadi macam untuk setiap ni saya tahulah beberapa yang saya ambil tahulah. Dia kata macam tu. Okay. So ini Dan salah satunya kan, dan murid-murid lain pun lebih kurang begitulah. Nampaknya macam dengan murid sebegini memang pengetua kena melaksanakan memberikan autonomi pada cikgu kan, guru-guru. Ya, betul. So apakah bentuk autonomi yang diberikan? Okey, Kalau nak diceritakan. Okey, sedikitlah. Kalau kata yang tadi kita dah sentuh, yang mana guru-guru diberi autonomi untuk merancang PDP, pengajaran kan, pengajaran dan sebagainya. Tapi kalau bercakap tentang memberi autonomi kepada guru untuk cabar minda murid, untuk bagi murid lagi terbuka untuk berkreativiti dan sebagainya, memang di sini guru-gurunya dilatih sebegitu. Sebab tu kalau kita tengok untuk Cak Lempung, kalau boleh saya bagi contoh, murid diberi kebebasan untuk menyusun semula lagu, untuk kompos dia orang punya Kompos balik muzik. lagu. Dan memang nampak hasil. Nampak hasil bila kita bagi autonomi kepada murid untuk buat sesuatu, dia orang lagi kreatif. Dia orang lagi berdaya saing. Dia So fikir dia yang lain. meletakkan cabaran pada murid, pada guru juga. Ya. Sebab tu cikgu-cikgu kena ready. Cikgu memang sentiasa kena bersedia dengan expect the unexpected. Dia masuk kelas mungkin dia rancang A, tapi bila dia masuk kelas dia kena bersedia untuk B. In case kalau kata topik yang murid timbulkan masa tu bukan dalam perancangan cikgu. So cikgu kena ready lah. Kena ready untuk memang kadang-kadang 360 degree pun pernah. Rancang benda lain, ajarnya lah sekali lain. Tapi kita ada juga cikgu yang maksudnya bidang tu, maksudnya bila dah ada idea dalam kelas, so mungkin cikgu dalam kelas tu dia tak apa nak ni sebab dia bukan pakar. Jadi dia akan dibawa ke cikgu yang lebih pakar untuk selakan. Pernah ke buat co-teaching ke? Biasa. Itu biasalah. Kita masuk biasa buat. Biasa. Dan kadang-kadang kita sharing tu macam dia macam sharing moment tau dengan cikgu-cikgu. Sebenarnya aku macam masuk kelas ni kena expect macam ni. Tak boleh benda yang sama fit untuk semua kelas. Sebab dia beza kelas, dia punya adaptation antara satu sama lain tu lain. Guru pun ada discussion macam mana nak tackle. So dengan murid begini tentunya gaya kepimpinan pun kena berbeza, betul tak? Boleh ceritakan sedikit macam mana gaya kepimpinan pengetua ni dia kena orang lain yang bercerita. Ya, kita minta cikgu. Boleh lah. Saya lebih suka jadi seorang pemimpin yang fleksibel. So, sesuai lah. Fleksibel, transparent, yang mana student boleh jumpa saya anytime. Anywhere. Dan akses mereka kepada saya tu basically unlimited lah. Unlimited, betul. Tapi dengan syarat you have to remember adab dulu. Okay, kalau nak jumpa pengetua you tak boleh just terjah macam tu saja, bahkan you kena minta at least kata Umi boleh tak? Selalunya macam tu lah, Umi boleh tak nak jumpa Umi sekejap? So anytime anywhere. In fact dekat asrama pun saya memang akan selalu bersama dengan orang dekat asrama, makan sama, solat di sama, dewan makan, breakfast sama-sama. Ya, insya-Allah. So memang begitulah yang memang murid-murid suka dengan keadaan begitu. Kan sekat macam
pengetua saja. Ada juga cikgu-cikgu yang akan turun, maksudnya macam PKM ke yang berada dekat asrama. Sentiasa ada. Jadi apa-apa kita senanglah kita nak berhubung. Kalau nak minta apa-apa, contoh ni macam ada aktiviti malam, nak minta pelepasan, nak pakai baju berkola ke. Jadi senanglah untuk kita nak ni. Sebab tak perlu nak kena buat surat, nak pergi berjumpa, nak buat apa appointment, tak sebegitulah. Setengah-setengah kan sekolah dia kena jumpa warden dulu. Dia tak boleh terus ke ni kan. Prosedur. Yang ni dia open, kita open. So prosedur tu Prosedur tu terlalu ketat. tak rigid sangat. Okey. Sebab Atas bila dasar saya jadi umi, kepercayaan. bila saya jadi umi, saya kena pastikan akses student kepada saya tu anak dengan mak. Jadi kalau kata dengan Anytime, mak pun nak kena anywhere. buat appointment, dia jadi susah susah, lah. betul. Kan? So saya harap pendekatan yang saya guna tu akan bagi diorang satu perasaan yang selamat di sini. Diorang ada umi, diorang ada cikgu-cikgu lain yang juga berperanan macam umi juga. Okey. Macam tu keperasaannya, memang rasa selamat lah kat sini. Sama. Alhamdulillah. Okey, kita masuk juga tentang lain. Hari tu masa episod pertama kita ada bincang tentang mitos. Selalunya orang kata kalau murid pintar ni dia 24 hours dengan buku je lah. Adakah begitu? Ya, siapa nak cerita? Mungkin Ada sisi-sisi lain yang bukan pegang buku je, ada tak? Ada. Ramai je. Kalau first impression saya lah, kalau budak pandai ni memang diorang takkan sukalah aktiviti lain selain daripada aktiviti akademik. Itu Kita first punya impression. perception. Itulah mitos dia. Okey, itulah mitos dia. Tapi bila masuk ke sini, rupanya tidak. Diorang sangat aktif dalam pelbagai Nak je bidang. mencuba macam-macam kan? Nak je macam-macam. Dia in fact kalau boleh tak nak duduk dalam kelas. Kalau boleh belajar dekat luar, Biasa belajar semua kat luar. murid macam tu kan? Ya, Betul. betul. Saya Tapi pun dia tak macam belajar. excited tu lebih. Kalau hari ni kita belajar kat foyer. Macam nak buat apa teacher? Dia tanya dulu. Okey. dia Memang macam- itu yang memang nak begitu. Memang nak begitu. Sebab kita tak nak terkurung dalam bilik darjah. Maksudnya macam you as a student, janganlah kita duduk tempat kita dekat kelas. Tak, kita Ada freedom ada lain. freedom. Maksudnya kita pergi ke foyer ke, dataran ke, tiba-tiba ada aktiviti sebagainya. Ada tak yang luar biasa sangat tempat belajar tu? Mana yang tu? Di mana? Ada tak? Mungkin ada Tapi lah. kawasan sekitar sekolah memang sangat kondusif untuk buat sesi pembelajaran. Apa saja aktiviti Di mana-mana sahaja pembelajaran. kalau tengok persekitaran sekolah memang kita sediakan kawasan itu. So dia ada kawasan yang sesuai untuk you duduk di lantai. Dia ada kawasan yang sesuai untuk ada meja. Dan in fact di asrama sekalipun kita ada sediakan tempat-tempat yang orang boleh duduk dan buat discussion. So Anywhere. learning happens everywhere. Everywhere. Tak semestinya luar kelas tu tak belajar Betul. kan? Macam saya sendiri pernah buat dekat kantin. Oh, lepas tu Ajalah sambil-sambil okey kita minum air lah. sambil minum, sambil Sambil belajar, minum, sambil beli makan Ya, roti. menarik tu. Discuss kan. So macam dia lagi teacher nak belanja. Bukan nak belanja, nak ambil mood lain. Ambil mood Kan? lain Nak ambil mood kan. lain. Happening. So tadi Cikgu Fifi pun ada cerita juga tentang bila kata nak belajar kat foyer, dia orang excited kan. Ya. So antara mitos lah, tak tahu betul ke tak, murid pintar ni dia over excitabilities dia tu kan. Betul ke? Ada a few. Okay, salah satu pengalaman dia dia memang sangat macam tadilah kita kata bila kata nak masuk hari ni kita akan buat minggu depan kita nak buat masuk mamal. Kita nak buat eksperimen. Si dia dah tanya dah nak buat eksperimen apa teacher? Sabarlah kata kan. Prepare Dia dah nak tahu dah nak buat apa. Yeah. Nak buat eksperimen apa? Okey tak apa, baca muka surat, muka teks masuk muka surat ni dan sebagainya. Okey, hari yang tu dah sampai. Teacher tak sampai lagi, dia dah sampai depan makmal. So bila dah sampai depan makmal, okey, ini bahan-bahannya kat depan. Belum suruh ambil dah pegang nak ambil dah. Kata sabar, kita kena dulu, kita kena tengok dulu Ini prosedur. rasanya macam heaven lah untuk cikgu sekolah biasa. Macam selalu kita ketuk tak gerak, yang ini belum ketuk dah gerak. Tapi takut pula kan over sangat kan. So bila dah terlalu excited sangat, kita kata apa-apa keselamatan dulu kan. Dan juga benda ni kita share, barang ni kita share dan
guna dengan baik lah kan. Dan satu pengalaman yang saya takkan lupa lah ialah bila ada seorang student ni yang memang dia sangat masuk pendiam, amal. tak bersuara. Tak bersuara. Tapi hari tu kita Introvert ke? mungkin introvert. So dan mungkin ada OE. Okey. So saya kata okey, hari ni kita nak buat eksperimen pendulum. So atas meja dah akan ada retorte stand dengan pendulum. So hari tu kita okey, buatlah. Okey, kita dah bagi arahan dan sebenarnya dia pun buat. So saya pun pusing lah depan kan, nak ambil apa semua, pen lah, marker nak ni. Pusing-pusing belakang, mana? Tak ada. Hilang. Mana? Kata, kat mana ni? Rupanya tengok pergi sampai belakang kan, atas lantai. Retorte stand tu dah atas lantai. Dan dia? Tengah ambil data, pendulum tu tengah ni, dia bernirak. Macam cakap, ya Allah. Tapi tak apalah, masa tu kita tengok muka dia sangat senyum lebar-lebarnya. Bahagia. Betul. Okey lah, yang penting keselamatan dulu kan. So ini macam bila kita tengok, kata this is your another part lah. Macam you punya pieces yang lain yang saya tak pernah nampak. So masa tu happy sangat rasa. Saya happy So memang you allow lah, memang bagi Kita je. bagi, tapi at the first place kita akan cakap lah safety Make is sure first, dia safety dan first barang ni kan. kita kongsi dengan kawan-kawan. Jangan sampai rosak dan sebagainya. Itulah. Tu Dan kalau dia happy meniarap kat Mamal, Dan happy, bahagia belajar macam mana? Kalau saya, bila saya dibawa keluar lah, sebab saya ni lebih orang kepada kinestetik. Kinestetik. Boleh kalau macam contoh macam hafalan, saja hafalan, saya akan hafal sambil workout. Macam push up, baca something. Sebab bagi saya benda tu akan generate macam sambil bergerak sambil kita belajar. Sebab saya tak suka statik. Tak boleh duduk tak boleh duduk diam. Kalau menghafal tak boleh lah. tak boleh. Dan saya satu lagi, saya punya habit adalah saya kalau macam hafalan, saya akan baca kuat-kuat. Baca kuat-kuat dan saya akan cari pokok. Sebab bagi saya macam kalau kita nak share kat kawan, mungkin kawan akan bosan dengar, dan Asyik kita dengar, ada macam apa kan dia kata kat kita. Bila kita share pokok tak boleh nak react apa, tapi dia hidup. Jadi sebab tu saya pilih pokok. So macam ada juga yang tanya, pokok tu adakah pokok yang sama? tak, banyak pokok saya. Banyak pokok saya. Dan juga saya juga macam kalau hafalan, saya akan duduk dekat tempat yang sorang-sorang. Dan macam orang akan tengok macam pelik. Sebab bila kita duduk contoh macam dataran, saya duduk tengah dataran, saya hafal. Betul. Dan orang akan tengok saya. Dekat situ kita akan build mindset. Orang tengok saya, so saya kena fokus. Jadi kita kena adalah benda-benda cara-cara untuk menjelasin, untuk nak pastikan benda yang kita achieve. Nak tengok perangai-perangai macam ni kan, dia bila nak SPM kan. Keluarlah perangai masing-masing. Ada yang terbaring tengah foyer atas pentas. Ingat waktu kita mula-mula kenalkan brisk walk. Okey, masa Macam mula-mula kenalkan brisk walk, setiap pagi Jumaat dan Sabtu semua murid wajib brisk walk. Semualah. Semua. Pukul 7 pagi semua orang kena kumpul dan mula brisk walk pusing satu sekolah. Okey. Apa yang berlaku masa first brisk walk kita hari tu, without proper instruction, brisk walk aja. Bawa buku. Brisk walk tu bawa buku. Maksudnya saya bukanlah Kaki jalan dan tengok mata buku je. Okey, tak setengah tahu. jam. Okey, pada masa tu saya memang no, this is not the right thing to do. Boleh nak baca buku selepas itu. Tapi waktu brisk walk tu, Umi nak you all relax, menikmati, sembang dengan kawan. So that barulah you ada ruang untuk express yourself, untuk let's say kalau kita ada benda yang nak diluahkan masa tu, boleh sembang dengan kawan yang sama-sama jalan tu. Okay, next brisk walk baru kita bagi arahan, tak boleh ada buku. Memang ban buku dan tak boleh ada. memang ada nampak lah beberapa muka yang tak puas hati yang memang kenapa tak boleh. Cakap no, setengah jam je untuk you all Tapi berjalan. akhirnya mereka ikut. Dan kita sediakan ruang, maknanya dia untuk prep tak semestinya dalam kelas. So okey je. Foyer ke? Foyer boleh je duduk kat mana-mana, as long as you selesa untuk belajar. Okey. Dan lagi satu, boleh kita tengoklah di kawasan Padang kalau waktu petang, waktu riadah, penuh meriah macam ada tournament. So semua bersukan dan volleyball. Volleyball lah. Volleyball memang dia orang suka sangat. So ni memang lain lah daripada orang cerita kalau murid pintar ni dia duduk dengan buku. Itu memang mitos lah. Petang-petang penuh padang dan penuh court.
Wow. Semua court penuh. Aha. Dan in fact kalau yang tak nak bersukan pun Dia duduk orang akan keliling duduk di kawasan foyer. Tapi ada kebersamaan lah, Ya. tak ada yang Betul. macam Tak. Duduk Dalam mana-mana seorang-seorang ceruk tu baca tak buku ada. tak ada. Ada cuma segelintir. Segelintir saja ada lah. Sikit sangat. Bila Sikit bila sangat. mood dah nak Exam. exam, nak Ah, exam, exam. lah. Mungkin ada Exam anxiety nak fever. biasa, faham? Exam fever. Dan memang nampak lah Menarik, bukanlah ya. seperti yang orang luar gambarkan. ASP ni student dia memang Tengok baca buku je, saja. baca buku bukan macam tu kan. Pada saya memang nampak seimbang lah Sebab kita- IQ dan EQ dia tu. Kita nak balance kan. Maksudnya macam waktu belajar betul-betul. Waktu main betul-betul. Work Sebab hard, play hard lah. sebab kalau kita belajar je macam tapi kalau kita tak sukan pun tak boleh juga. boleh Sebab juga, memang tak sebab sihat. kita selalu dengar badan cergas minda cerdas. Jadi waktu sukan betul-betul. Janganlah apa menggunakan waktu sukan tu apa ke arah macam belajar. Memanglah belajar tu penting, cuma ada masa dia pandai-pandai bahagi. Macam tu lah. Satu lagi lah nak tanya. Macam murid ni dia belajar pandai. Lepas tu dari segenap segi pun pandai. Cerdik orang kata. Lepas tu masuk pertandingan menang. Macam mana Puan memastikan murid ni berpijak di bumi nyata? Kalau orang duk puji je masuk menang. Lepas tu semua benda boleh buat. Betul. So macam mana tu? Okey, saya suka bila Dan sebut dengan hati Ya, tadi, tentang adab guru adab. baru Berilmu. ilmu. Yes. Sebab benda tu kita nampak jelas bila mana saya dapat feedback daripada masyarakat luar. Okey. Okey. Masyarakat luar ni maksudnya salah seorang yang pernah bagi feedback yang membuatkan saya rasa okey, this is ASP adalah imam daripada masjid yang diorang pergi sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat. Oh, Ya. ada masjid. Ada masjid. Ada masjid yang pergi sembahyang Jumaat dan imam tu bagi feedback bila saya bagi tahu saya cikgu dekat, saya tak bagi tahu saya pengetua, okey, saya bagi tahu okey. saya cikgu di ASP. Bagus anak-anak cikgu. Memang kalau setiap kali sembahyang Jumaat memang nampak dia orang memang Beradab. bantu bantu tengok ke apa nak kena susun sejadah ke ataupun dan the least that dia orang buat masa tu ialah disalam dengan Salam, sembang. ya, sembang dengan orang tua-tua dekat orang tua masjid. kat masjid. Oh, Masjid. seronok lah dia orang. Sebab Dan I remember this one time kawan saya pergi mesyuarat, dia cerita dia pernah naik train ETS dengan ke KL dan sebelah dia tu adalah murid ASP Oh, okey. dan kawan saya ni adalah pengetua. Dan dia sangat kagum. Dia kata, budak you boleh sembang dengan I Dengan orang tua. 4 jam semua topik. Wah. Dan pada masa yang sama dia sangat sopan. Maknanya dia bukanlah sembang Macam tidak. sembang sombong pun tidak langsung. arrogant, tak ada. Tidak langsung. Okey. So bila kita dapat feedback tu daripada masyarakat Bagus lah kita kata, lah. ya Allah, sejuk hati Umi. Betul. Sejuk walaupun Umi tak mengandungkan dia pun tapi Iyalah. alhamdulillah. Bermakna Menghasilkan, nilai yang kita terapkan di sini, adab dulu baru ilmu tu sangat dipegang lah oleh anak-anak ESP. Tercapai. Dan saya yakin ini adalah hasil didikan cikgu-cikgu yang terdahulu, pengetua-pengetua yang terdahulu, pemimpin-pemimpin sekolah yang terdahulu. Dia kerjasama Budaya semua lah, yang kan? senior diorang bawa pun mungkin membantu. Sebab legacy ni dibawa sampai ke adik-adik. Sebab kalau nak kira dia baru 5 Iya, tahun. dia baru 5 tahun. Maksudnya budaya tu dah bermula, Dah dah nampak dah hasil dah dia. nampak. Dan mungkin ke depan akan banyak lagi budaya-budaya yang InsyaAllah. baik kan. InsyaAllah. Kembali semula kita ke podcast Borak PPPM. Tadi kita ada cerita tentang bagaimana puan pengetua memastikan murid-murid di sini berpijak di bumi nyata. Sebab orang kata orang cerdik, masuk apa-apa selalu menang. Dan tadi kita juga ada cerita tentang macam mana komuniti menerima, masyarakat menerima murid-murid ni yang jelas menunjukkan sangat murid ni boleh beradaptasi dengan masyarakat. So antaranya semayang Jumaat di masjid berdekatan. Ada tak aktiviti-aktiviti lain yang Dan nak kongsikan? Ada juga macam tahun-tahun sebelum-sebelum ni kita ada buat iftar jama'i dan kita mengunjungi beberapa masjid dekat di Kedah lah. Jadi setiap lawatan tu ikut rumah sukan dan kita pergi bukan sekadar untuk ni saja, kita pergi untuk kita tolong pakcik-pakcik, kita untuk persiapkan sebelum berbuka tu, tolong apa mungkin angkat air sepatutnya lah yang kita mampu untuk kita tolong pada ketika itu. Dan untuk kita
Macam mana kata, kita nak perbaiki. Maksudnya macam kita Social skill kita dengan pakcik-pakcik masih, pakcik karya. Sebab diorang ni berpengalaman. Dan macam saya katakan tadi, macam dekat sini kita suka untuk sembang untuk topik ni kan, orang dengan pengalaman. Jadi bila dah jumpa dengan pakcik, kita tak kikuk, kita tak rasa macam segan. Kita just tanya, pakcik kat sini dah lama ke? Macam itulah kita mungkin kita seronok lah berbonok dengan orang yang berpengalaman ni. Bukan masjid besar-besar yang diorang pergi. Masjid yang kecil-kecil macam kecil-kecil yang memang kampung. Kampung. So that is sebenarnya satu experience baru pada anak-anak yang bukan orang kampung. Bukan orang kampung kan. So yang dia dari dapat bandar. pengalaman macam mana nak bergaul dalam masyarakat, macam mana nak menyantuni orang-orang yang lebih tua, macam mana nak jaga adab dalam masjid. Kalau macam masjid yang diorang pergi sembahyang Jumaat tu masjid rutin, masjid yang diorang dah biasa pergi. Ini masjid lain. Masjid lain. Di daerah lain. So memang saya rasa satu pengalaman pengalaman best. Memang sukalah, memang akan repeat juga tahun ni. Akan dibuat juga. Itu pakcik-pakcik pun seronok jugalah. Betul. Sebab diorang pun ada satu masjid tu buat kenduri kan. ada kenduri. Ya, betul. Kenduri apa? Untuk iftar untuk iftar tu. sepatutnya Pasang kita orang khemah. yang bawa makanan macam daripada dewan makan dan order dan sebagainya. Tapi ada satu masjid tu you all datang saja. Hampa mai saja. Kami di sini bagi makan. Yalah dia meraih kan. Betul. Betul. ASP ni. Okey, selain daripada itu, ini kira macam satu program untuk komuniti lah kan. Selain daripada di masjid, adakah program-program lain yang dilaksanakan? Program akademik ada? Baik. Boleh. Kalau program akademik macam daripada saya bidang teknik vocational, kami rancang satu program nama dia Sparks AdMed. Sparks AdMed. Hanya untuk AdMed? Hanya untuk AdMed. Okey. Sebab kita tahu AdMed ni memang killer subject killing the teachers. Memang orang tak suka. Bukan takat murid, cikgu pun sendiri kadang-kadang tengok soalan macam kelip-kelip kan. So kita ada potensi untuk bantulah. Kita nampak macam why not kita bantu rakan-rakan sekeliling kita, sekolah-sekolah sekeliling kan. Dan kita approach 2 sekolah dan memang pengetua dan pengetua berbincang dan kita kata okey, jom kita tolonglah. Dan kita jemput student-student daripada sekolah tu, calon-calon AdMed untuk datang ke sini. Dia bagi rasa suasana lain. Tak rasalah dia datang sini. Dan memang dia cakap, cikgu tengok daripada luar je sebelum ni. Dia lalu je kan, dapat masuk tu rasa macam seronoknya, macam lepas tu dia rasa lainnya suasana kan. Lepas tu bila dah masuk dan yang kita cabar murid-murid di sini di Pintar Cendana, kita tak ambil yang cemerlang untuk mengajar. Kita ambil yang sederhana. So dia kena sharpen dia punya skill kita untuk bagi dia membimbing. kita letak strategi tu. Dan kita bagilah input awal, kita bagi modul untuk dia study dulu apa semua. And then bila dah ready, baru kita schedulekan jadual dan dia masuk dan dia deliver. So feedback dia ialah bila saya tanyalah yang murid-murid yang daripada menerima ilmu tu, saya kata okey ke? Faham ke kawan-kawan ajar kan? Dan anggap dia orang ni macam kawan je. Jangan takut. Anggap macam cikgu ke tak? Dia macam kata dan in fact ada yang lagi muda daripada dia yang ambil 16 kan, yang bawah ke so umur. yang mengajar ni lagi muda daripada yang diajar. Okay. So saya kata faham tak sebenarnya apa yang kawan-kawan ajar dan okey tak? Saya kata cikgu baru tahu, baru nampak jalan sebenarnya macam ni. Tak susah mana pun. Sebab dia mungkin dia guna laras bahasa yang dia level lah kan. And then cara mungkin dia tahulah, mungkin Dan kalau pintar cerdas dia ada cara yang fikiran dia yang mudah untuk singkat untuk pengiraan. Waktu tu saya tak dia masih baru belum. PBC 3 masa tu. So yang ni kita ambil yang calon SPM yang ni yang year before. So dan surprisingly pun result meningkat sekolah tu. Ya. Masya-Allah. Betul. Adakah akan expand lagi ke sekolah-sekolah expand. lain? Ada permintaan ke? Okey. Kita orang start dengan 2 sekolah. 2 sekolah. Kita approach sebab kami pun taklah seberani sebol untuk buat itu semua sebab first time nak try. Nak tengok macam mana anak-anak ASP
boleh ke tidak untuk mengajar kawan-kawan yang diorang tak pernah kenal. Mungkin sebab sebelum ni yang tutor dalam yang kelas diorang kenal kita buat. kan, kawan-kawan di sini. Di sini. Tapi sekarang you kena ajar Di luar. orang lain. Okey. Bila disebut-sebutlah oleh kawan-kawan dua sekolah tu yang rupanya program ni memberi impact kepada anak-anak murid diorang, pengetua sekolah lain jealous. Minta ASP juga. jangan, Ya Allah. kita orang nak juga. So insya-Allah kita akan teruskan tahun ni dengan Berapa sekolah tu? kalau ikutkan 13 sekolah lah daripada Pendang yang diorang akan 13 daripada 2, Pendang 13. nak ke 13 terus. Sebab rasanya mampu untuk buat tu. Di mana student kita ni kalau kita bagi peluang macam tu, diorang kan perfectionist. Ya. So sahut cabaran tu dia tak sangat terpilih pun Sedih. Kenapa saya, dia tak kenapa dapat? mereka? So bila kita banyakkan sekolah, makna dia calon lebih ramai, so kita dapatlah Ramai lah, lebih ramai lagi lah yang akan jadi yang tutor. Dia semua macam nak sangat menjadi Bila the first batch macam mula awal tu kita lantik 8 je. And then bila dah macam dia kata cikgu boleh tak lagi dia nak kecilkan lagi grup. So kata bila kecil kita lantik lagi 8. Cikgu terima kasih cikgu lantik kami cikgu. Dia macam okey ke? Ingatkan takut. Iyalah Rupanya kan. okey. Diorang sangat pun nak. macam, Dia dia nak. orang pun perlu cabaran untuk siapa dan segala sebagainya. Betul. Dan dia orang pun bila tengok tu dia ready. Dan dia bila dia nak ajar orang dia ready dan dia belajar. Sebab kan bila kita nak mengajar orang, kita mestilah kita ada ilmu tu dulu. Jadi dia kita prepare. Preparation tu Kalau sebelum sebenarnya ni kita membentuk balik Ya dia. betul. Kalau sebelum ni kita mungkin kita belajar saja. Kita tak mungkin tak ada berapa nak faham. Bila kita belajar, kita nak ajar kat orang lain, mesti kita nak sampaikan ilmu yang betul. Jadi kita kena betul-betul faham. Dekat situlah kita boleh nampak macam mana kita nak serap ilmu tu melalui mengajar kepada orang lain. So inilah antara satunya kemenjadian. I mean of course lah kita cakap tentang result, tentang akademik, itu memang dah menjadi tentang ni. Tapi ini another aspect yang kita nampak memang menjadi bila masyarakat puji, betul tak kan? Betul. So mungkin kita dah sampai ke penghujung, jadi kita nak wrap. Kalau nak cerita banyak lagi kan? Betul. Tak apa, mungkin akan ada episod lain. Cuma itulah mungkin pengetua nak share tentang apa kemenjadian murid di sini atau harapan Puan untuk ASP ni masih lagi ke depan dengan pelbagai-pelbagai program lah. Boleh. Okey. Bercakap tentang harapan. Sebelum tu mungkin kemenjadian. Kemenjadian kan. Kemenjadian. Tadi macam mana kita tengok all aspect dah menjadi. Kalau orang tanya, apa kemenjadian yang paling kami bangga? Apa dia? Bila masyarakat bercakap yang baik-baik tentang anak-anak ASP. Saya pun dah sebab. Dia bukan apa. Kalau kita nak bercakap tentang kemenjadian daripada segi akademik, ramai yang menjadi daripada segi akademik. Nak bercakap tentang kemenjadian dalam bidang kurikulum, lagi ramai. Ramai juga yang menang kan. Tapi di sini kemenjadian anak-anak ASP ni saya boleh sebut sebagai holistik. Betul. Menyeluruh. Sebab diorang bukan sekadar bijak, tapi diorang juga penuh empati. Penuh dengan nilai. Yelah, penuh sampai dengan nilai. berebut nak mengajar kan. Jadi itu yang kalau boleh saya sebut kemenjadian yang juga menjadi harapan dan legacy yang akan yang saya nak tinggalkan lah. Kalau one day saya pun bergerak ke tempat lain, kita tak tahu kan. Jadi apa yang saya nampak, andai kata ASP ni diperbualkan di luar sana oleh masyarakat, antara benda yang saya nak masyarakat luar kenal, anak-anak ASP ni lah anak-anak yang menjadi daripada semua segi. Kalau bercakap tentang akademik, memang you bijak. Kalau bercakap tentang adab, you number one. Kalau bercakap tentang lain-lain kemahiran, physical, even social, takanan, emotion, dan semua boleh. Jadi itu antara harapan ataupun legacy yang akan saya tinggalkan. Dan lagi satu mungkin saya boleh tambah, Umi sangat mengharapkan apabila you all keluar daripada sini nanti, apa benda yang you ingat tentang ASP?
Umi nak you all ingat ini adalah safe haven you all. Ini adalah tempat kita Rasa selamat. rasa selamat, tempat kita membina jati diri, tempat kita membina karakter, di samping kita mencapai impian yang parents nak, masyarakat nak. Okay? Sebab semua orang kalau kata bercakap ASP mesti cemerlang akademik. Tapi Nampak dia expect je jauh kan. di sudah hati. Umi nak you Banyak all lagi. keluar daripada sini dengan satu perasaan, saya keluar daripada satu tempat yang saya anggap macam safe haven saya. Macam rumah sendiri. Macam kan? rumah sendiri. Sebab dulu pun saya pernah lah waktu mula-mula masuk kan, saya tak berapa nak yakin sangat, boleh ke saya ni, sekolah boleh ke baru. aku ni. Dan saya pun ada mindset macam bila orang macam mula kata cakap SKK bagus, SAS bagus, SPP lain bagus, tapi bila saya nak fikir, bila saya nak keluar, saya tanya diri, kalau bukan aku nak buat sekolah ni, siapa yang akan buat sekolah ni? Betul. Kalau semua orang nak masuk SKK, macam mana ASP ni nak bangun? Mula daripada diri Orang lain sendiri. dah ada brand dia, tapi you create the brand. create the brand. Kita yang nak create. Kan? So itulah creator tu kan. Ya, betul. Cikgu nak kupas juga ke tentang apa harapan untuk murid, untuk sekolah. So kalau kita tengoklah dalam, saya tak tahu lah, mungkin kefahaman masyarakat kat luar yang kita nak Pintar Cerdas ni sebenarnya bukan sekadar kita nak lahirkan profesional, orang yang bekerja ni, tapi sebenarnya kalau saya lah sendiri personally, saya pernah cerita dekat pengetua, why not kita fikir anak-anak ni sebagai creator, orang yang berfikir, orang yang akan membina legasi ke depan. So tak payah kita macam fokus kalau nak belajar nak kerja kena apa kerja esok? nak kena, so nak bina mereka tu. Ada tak kerja untuk diorang ni dah bijak sangat kan. Nanti brain drain bawa Betul. pergi kerja overseas. Tapi itulah dia betul, minda creator. betul. So you create as much as you create kat sekolah ni, you juga create untuk masa depan kan. You create the job. Create the job. Dan sebenarnya bila kita fikir balik, macam saya kan, anak-anak saya, mereka ni lah yang nak bantu anak-anak kita dan generasi akan datang kan. Yang ke depan lagi kan. Bukan sekadar pemimpin yang profesional dan memimpin ni, tapi sebenarnya membina banyak benda lain, membina pelbagai bidang dan legasi yang lain. Gitu. Okay, cikgu, bila kita cerita tentang creator kan, kita nak create creator. So apakah wishlist, antara wishlist cikgu lah sebagai seorang guru kan, sebab baru 5 tahun, mungkin banyak lagi perlu dilengkapi kan. So kita cakap, kita sembang je lah wishlist tu kan, kita tak tahu dapat tak dapat, dan ada orang aminkan, ada kan. Kita aminkan siap-siap. Apakah wishlist cikgu lah? So kalau macam untuk murid lah kan, saya nampak untuk mereka ni lebih potensi tu lebih kembang dan semuanya. Saya nampak untuk high end labs kan, memang dia orang memang nak lab science, lab science, AI science, digital, teknologi, robotik ke apa semualah yang macam yang boleh mencabar minda mereka kan. Kalau kita tengok dekat dua negara pun memang, kalau tengok lab masing-masing lah, lab even lab science dia pun macam biar betul ni lab science kan, betul macam high end sangat. So memang nak dilengkapi sebegitu lagi. Itu, and then kedua, kalau boleh dia attach lah dengan industri dan ada you dah secure you nak jadi apa. Kan kat luar pun memang ada yang memang macam tu kan, industri yang memang dah pegang jalinan strategi. Jalinan So nak membina lagi jalinan strategi. Lepas tu kalau macam dari segi kami lah guru kan, at least ada pakar yang kami boleh tengok, boleh rujuk, macam ni anak ni kita kena approach macam ni. So ada sekumpulan pakar yang boleh menasihati dan menjadi pakar rujuk untuk guru. Dan macam pedagogi sendiri, betul ke kami mengajar ni kan, sampai ke kat mana nak tanya 100% ke ataupun maksimum ke untuk potensi dan juga dia orang punya pengembangan ilmu dia kan. Bukan setakat ilmu, emosi juga. So macam nak tackle emosi, cara tu okey ke, ataupun macam kami tersalah psychologically mungkin takut lagi kita benda yang tak perlu marah, kita marah tapi dia dah terkesan kan, takut jadi bila dah terkesan itu habislah dia punya potensi yang lain. So kalau and then yang
saya rasa yang paling besar tu untuk kami sendiri, macam at least boleh ada boleh further study Dalam bidang ini. Ya, dalam bidang ini. Wish list Janganlah dah further. Sekarang jangan keluar. And then kalau boleh tengok sekolah-sekolah luar yang memang dia Boleh jaga macam gifted mana ni dia macam mana. buat kan? Ya, mungkin dia punya approach lain. Mungkin tak ada exam, mungkin kan boleh tak tahulah kan macam mana kan. Idea yang boleh Apa kita idea? bawa Ya. Macam mana boleh menangani betul. sebegini, betul. So itu antara yang wish list memang macam Saya terfikir-terfikir lah. Oh, dah catat. Dah catat dah. Itu antaranya lah. Okey, dari segi Dan lah pula apa wish list ataupun harapan sebagai murid kat sini. Kalau sebagai saya seorang murid kat sini, saya nampak daripada segi inilah. Macam untuk masuk ke ASP ni kita ada kuota untuk 1 tahun. Ya. Tapi kita masih ada ramai lagi orang insan-insan yang mungkin pintar dan diorang tak dapat kuota tersebut. tak dapat kuota tersebut sebab kita limitkan pada 100. Jadi mungkin ada beberapa institusi yang seakan-akan ASP untuk kita lagi ramaikan lagi ni untuk dikembangkan mungkin di lagi negeri lain. Dan juga mungkin kita boleh tubuhkan satu institusi waktu sejak sekolah rendah, sebab untuk ability ni kita dah boleh nampak waktu sekolah rendah sebenarnya. Betul. Dan kalau untuk sekolah menengah ni macam mungkin dia terlambat. Jadi kalau kita dapat detect Dari awal-awal, awal mengenal senang kita nak pasti. counter. Perhaps sekolah feeder untuk ASP. Sekolah. Ya, kalau dikenal pasti masa muda kan. Ya, Tapi kalau bertepatan ada. juga kita pun akan buat matrix assessment Ya, tahun who 4. knows, itu adalah kita tak tahulah kan platform. in the future, tapi baguslah, maksudnya murid sendiri yang berkehendakkan sebegitu kan. Lagi Dan mungkin juga saya rasa sebab kalau macam yang sekarang ni mungkin yang masuk untuk tahun ni kita start dari darjah 6 dan diorang akan ambil SPM 15 tahun. Jadi mungkin diorang memerlukan seorang pakar lah yang mungkin mahir dalam bidang ini supaya budak-budak murid-murid yang masuk nak ambil SPM ni diorang bersedia dari segi kematangan sebab sepatutnya mereka sokongan psikologi. Sebab mungkin diorang tak bersedia daripada segi mental. Diorang tak sebab Masih usia diorang sampai itu mindset diorang apa pemikiran diorang dah beyond. Jadi diorang nak seimbangkan benda tu. apa anxiety untuk duduk exam usia yang muda. Betul. Kan. Lagi ada lagi tak? Banyak pun tak apa, cerita je. Mungkin macam yang teacher Fifi katakan tadi lah, facility. Sebab dekat sini apa yang saya nampak, dekat sini lah ramai murid yang sedar diorang mempunyai bakat itu sendiri. Bahal saya sendiri pun waktu sekolah ni saya tak nampak. Masuk sini saya masuk tarian lah, saya masuk F4 inovasi, macam-macam. So memang kita optimizekan apa sahaja capability kan. Ya betul. Maksudnya bila kita nak ni, kita bagi dia betul-betul perform dalam bidang tersebut. Tak naklah macam dia ada bidang, dia ada minat tapi kita tidak ada platform, nak salurkan, nak hilapkan. Tak ada platform. Jadi banyakkan benda tu lah. Dan mungkin kita kombinasikan dengan subjek STEM ni dengan TVET, technical. Sebab bukan kita nak SPM semata-mata. Kita nak lahirkan murid skillful. Kita nak bagi mereka ada kemahiran. Bukan apa duduk belajar buku teks semata-mata. Diorang mahir satu benda. Selain daripada pertandingan tu, sebab itu optional. Maksudnya diorang diberi pilihan untuk masuk. Tapi kalau kita ada satu subjek yang betul-betul khusus, semua kena buat. Technical ni diorang kena buat satu projek. Dekat situ kita boleh nampak yang murid ni bukan sahaja SPM semata-mata. Bukan sekadar rendah tapi juga kemahiran. Ya, betul. Integrated learning lah. Integrated learning. Nak pula dengan kecerdasan buatan dan sebagainya. Sebab bila kita kerja nanti, bukannya kita nak kena jawab soalan semata-mata. Kita nak kena apply. Kita nak apply punya tu, nak buat benda tu. Jadi benda tu kita kena didik sejak sekolah menengah ataupun sekolah rendah lah. Dari awal. Dari awal. So macam Dan banyak bagi idea kan. Kalaulah Dan sendiri yang menjadi, mungkin satu hari jadi menteri atau menteri pendidikan, apa yang Dan akan buat? Pertama sekali saya akan buka laluan selepas SPM.
Sebab mungkin kalau setakat ni masih ada beberapa universiti saja yang menerima murid lepas SPM yang bawah umur. Maksudnya macam 16, 15. Jadi bila diorang dah ambil SPM, diorang ni tak tahu nak ke mana. Dia ada senggang. Dia ada senggang je. Jadi saya kalau diberi mandat sebagai Menteri Pendidikan, saya akan bukakan ruang lah kepada mereka yang lepasan SPM ni untuk ambil kos yang diorang minat. Terus. Maksudnya macam mungkin diorang ada minat medik, engineering dan sebagainya, tapi bila diorang ambil SPM awal, masa umur 15 ke 16, diorang tak dapat nak masuk sebab ada minimum umur. Betul. Dia Dan ada juga age requirement kan. dan kalau kita nak fly ke overseas pun kita tak boleh sebab dia kena 18 tahun. Jadi kalau saya sebagai Menteri Pendidikan, saya akan buat make sure adalah lepasan lepas SPM tu. Acceleration pecutan dia tu bukan sekadar di sekolah, tapi pecut sampai sehingga berkerjaya. Ataupun macam kalau kita tak boleh nak buat benda tu, mungkin kita akan panjangkan sikit, tapi diorang still akan belajar apa subjek-subjek tu awal. Maksudnya darjana diorang akan belajar, tapi mungkin diorang akan ambil SPM 16 atau 17 supaya kita make sure SPM tu diorang secure. Benda tu maksudnya walaupun 5 tahun tapi diorang confirm for sure diorang akan ambil 9A+. Kita akan buat benda tu. Sebab bila kita dah kita nampak potensi, jadi kita gilap drilling biar dia betul-betul firm. Barulah kita ni daripada diorang mungkin lepas SPM diorang tak dapat buat apa-apa. Jadi waktu 17 diorang ambil SPM, diorang bolehlah sambung ke universiti yang diorang nak. Masuk ke universiti. Bagus idea tu kan. Umi catat. Kita tunggu nanti dia dah jadi Menteri Pendidikan, kita siarkan balik. InsyaAllah satu hari nanti. Alhamdulillah. Okey, ada kata-kata akhir daripada cikgu mungkin, Puan Pengetua. Tak lama dah kita borak ni. Masyarakat kena lihat Akademi Sains Pendang ni sebagai satu tempat ataupun ruang untuk anak-anak gifted membina jati diri. Bukan memandang Akademi Sains Pendang ni tempat kita nak lahirkan 9A+ semata-mata. Bukan sekadar A sahaja. Jadi pandanglah Akademi Sains Pendang ni sebagai satu tempat yang ideal untuk anak-anak gifted, yang mana di sini mereka diberi ruang untuk cabar pemikiran sendiri, at the same time belajar juga nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai jati diri. Okey, yang mana boleh membentuk karakter yang unggul sebagai seorang rakyat Malaysia, insya-Allah. Dia bukan sekadar akademik semata-mata. Bukan sekadar akademik. Dan kita pernah nampak hasil dia dalam masa 5 tahun ni. Dan insya-Allah lah dia semoga Akademi Sains Pendang akan terus maju. InsyaAllah. Okay, kita pun dah sampai ke penghujung. Terima kasih banyak-banyak bagi peluang untuk kami menyelami Akademi Sains Pendang. Dalam selaman tu. Menyelami betul-betul. InsyaAllah mungkin akan ada lagi siri berikutnya yang mungkin akan diurus sendiri oleh murid di sini. InsyaAllah. Kan? So terima kasih. Sama-sama. Kita pun dah sampai ke penghujung. Terima kasih. Teruslah menonton podcast Borak PPPM.